Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Rasul Faiz bin Azmi. Saya nak mula dengan satu soalan ringkas. Pernah tak awak bangun pagi, badan bergerak tapi otak macam masih loading? Dalam kelas mengantuk, fokus tidak melekat, emosi cepat tegang. Dan tugasan yang biasa pun terasa berat. Hari ini, saya ingin membentangkan satu tajuk yang sangat menarik, iaitu gangguan tidur dalam kalangan pelajar era tahun 2020 hingga tahun 2025. Kesannya terhadap fokus dan juga emosi. Definisi gangguan tidur. Secara umumnya, gangguan tidur merujuk kepada masalah tidur yang melibatkan kesukaran seperti memulakan tidur, mengekalkan tidur atau tidur yang tidak menyegarkan. Keadaan ini menjejaskan fungsi siang hari seperti keletihan, mood mudah marah, mood menurun dan gangguan tumpuan. Ini sangat selari dengan huraian daripada American Academy of Sleep Medicine melalui dokumen definisi insomnia. Maksudnya, kesukaran tidur yang berterusan walaupun ada peluang tidur yang mencukupi. Keperluan tidur bagi seorang remaja menurut laporan American Academy of Sleep Medicine mengatakan seorang remaja yang berusia 13 tahun hingga ke 18 tahun disarankan untuk tidur selama 8 jam hingga ke 10 jam. Ini penting untuk remaja mendapatkan tahap kesihatan yang optimum dan tahap berjaga yang sangat baik pada siang hari. Untuk berita semasa, saya merujuk laporan The Star bertarikh 18 Ogos tahun 2024 yang mengatakan tentang masa skrin belia sekitar 8 jam sehari berdasarkan kajian ketagihan digital. Kenapa isu ini sangat relevan dalam tahun 2020 hingga ke tahun 2025? Dalam tempoh ini sebenarnya rutin pelajar berubah sangat besar. Pembelajaran lebih digital, tugasan banyak atas talian dan hiburan pun atas skrin. Akibatnya, masa skrin meningkat, waktu tidur menjadi lebih lewat dan rutin tidur jadi tidak konsisten. Kajian Jahromi dan rakan-rakan tahun 2022 juga menunjukkan gangguan tidur semasa tempoh pandemik adalah tinggi dengan anggaran prevalence global gangguan tidur sekitar 40%. Ini memberi gambaran bahawa isu tidur memang meningkat dalam era 2020 hingga ke 2025. Faktor, saya ringkaskan faktor kepada 4 yang paling dominan. Pertama, faktor biologi dan ritma badan remaja. Remaja cenderung mengantuk lebih lewat, tetapi jadual sekolah dan kelas memerlukan untuk bangun awal. Yang kedua, faktor skrin waktu remaja. Apabila otak terdedah kepada rangsangan berterusan seperti video pendek, permainan dan notifikasi, otak sukar sebenarnya untuk bertenang untuk masuk fasa tidur. Dalam konteks Malaysia, laporan The Star tahun 2024 menyebut belia boleh menghadap skrin sehingga berjam-jam sehari. Jadi isu ini dekat dengan realiti. Yang ketiga, faktor akademik dan pengurusan masa. Tugasan bertindih, belajar saat akhir dan bawa kerja sampai ke waktu malam menyebabkan tidur dikorbankan.
Yang keempat, faktor tabiat tidur yang kurang sihat. Contohnya kafein lewat petang, tidur siang terlalu lama, bilik tidur terang atau bising dan tiada rutin bertenang sebelum tidur. Sekarang saya masuk pula kepada kesan. Fokus pada dua perkara yang paling jelas untuk pelajar, iaitu fokus dan emosi. Kesan kepada fokus: bila tidur tidak cukup atau tidak berkualiti, keupayaan tumpuan menurun, memori kerja lemah, mudah tersilap dan lebih lambat memahami pelajaran. Menurut CDC, pelajar yang tidur tidak cukup ini boleh berisiko mengalami masalah perhatian dan tingkah laku serta kesihatan mental yang lebih buruk. Kesan kepada emosi pula: tidur yang terganggu menyebabkan emosi mudah tidak stabil, menjadikan pelajar cepat marah, mudah cemas dan mood turun naik. Bila emosi rapuh, konflik sosial mudah berlaku sebenarnya dan motivasi belajar ikut jatuh. Bayangkan seorang pelajar tidur pukul 2 pagi sebab tugasan dan scroll telefon. Pergi kelas mengantuk, tak faham topik apa yang diajar oleh guru, petang rasa bersalah sebab rasa tertinggal apa yang diajar oleh guru. Malamnya dia ulang semula. Lama-lama dia akan label diri dia, aku malas. Sedangkan punca awal ialah rutin tidur yang tidak stabil. Langkah saya cadangkan pelan tindakan yang mudah dan nampak profesional, iaitu reset 7 hari. Ini bukan teori semata-mata sebenarnya, tetapi langkah praktikal yang boleh dimulakan pada malam ini. Jadi yang pertama adalah huruf R, iaitu regular bangun. Tetapkan waktu bangun yang konsisten setiap hari, termasuk hujung minggu, kerana ini membina set jam badan. Yang kedua adalah huruf E, iaitu ease down. Buat rutin bertenang selama 30 minit sebelum tidur, seperti mandi air suam, regangan ringan, bacaan ringkas, zikir atau latihan pernafasan. Yang ketiga adalah huruf S, iaitu screen off. Tutup skrin sekurang-kurangnya 30 minit sebelum tidur supaya otak sempat bertenang. Huruf yang keempat adalah elak kafein lewat. Elakkan pengambilan kafein pada lewat petang dan juga malam kerana ia boleh mengganggu proses mengantuk. Dan huruf yang terakhir adalah huruf T, iaitu tidur siang yang terkawal. Jika perlu tidur siang, hadkan masa sekitar 20 hingga ke 30 minit supaya tidak menjejaskan tidur malam. Justru itu, dua sokongan penting juga perlu dijaga. Pastikan bilik tidur gelap, senyap dan juga sejuk. Pada waktu pagi pula, dapatkan cahaya matahari dan bergerak sedikit untuk menstabilkan ritma badan. Seterusnya, aplikasi kemahiran kaunseling. Pertama, bina hubungan dan empati. Kaunselor mulakan dengan ayat yang menurunkan rasa bersalah pelajar. Contohnya, saya nampak awak penat. Ini bukan soal malas. Jom kita faham corak tidur awak. Yang kedua, gunakan soalan terbuka dan refleksi. Kaunselor tanya, apa rutin awak 1 jam sebelum tidur? Dan bila pola tidur awak mula berubah? Kemudian, kaunselor refleksi semula hubungan sebab akibat
supaya pelajar sedar kitaran yang berlaku. Yang ketiga, psychoeducation secara ringkas. Kaunselor jelaskan bahawa menurut American Academy of Sleep Medicine, remaja disarankan untuk tidur daripada 8 jam hingga ke 10 jam secara konsisten dan tidur berkait langsung dengan fokus serta emosi. Yang keempat, penilaian ringkas digunakan dari tidur 7 hari. Pelajar catat waktu tidur dan bangun, elak kafein, masa skrin, emosi dan tahap mengantuk siang. Data ini sebenarnya membantu intervensi jadi tepat. Yang kelima, intervensi kognitif tingkah laku ringkas. Kaunselor bantu ubah pemikiran kalau tidur awal, rugi masa belajar kepada tidur cukup buat saya belajar lebih cepat dan kurang silap. Keenam, motivational interviewing dan sasaran SMART. Kaunselor ukur kesediaan berubah, kemudian tetapkan sasaran kecil seperti screen off jam 11 malam selama 5 hari seminggu dan rutin bertenang 30 minit. Jika gangguan tidur berpanjangan dan fungsi harian terjejas teruk, kaunselor boleh mencadangkan rujukan mengikut prosedur yang sesuai. Okey, seterusnya saya masuk kepada peranan guru pembimbing. Peranan guru pembimbing boleh diringkaskan kepada 3. Yang pertama, pencegahan. Jalankan pendidikan amalan tidur sihat, kempen kesedaran tidur sebagai asas prestasi. Yang kedua, intervensi. Buat sesi individu atau kelompok, pantau diary tidur dan bantu pelajar susun rutin yang realistik. Yang ketiga, kolaborasi dan rujukan. Berkolaborasi dengan ibu bapa dan guru subjek dan jika perlu, bantu proses rujukan mengikut garis panduan institusi. Okey, cadangan saya yang sangat praktikal untuk pelajar, mulakan 2 kunci yang paling berkesan, iaitu bangun pada waktu yang konsisten dan tutup skrin lebih awal. Yang kedua, untuk institusi, seimbangkan beban tugasan, terutama musim peperiksaan dan wujudkan budaya belajar yang tidak mengorbankan tidur. Untuk yang ketiga, keluarga, wujudkan suasana tidur yang tenang dan sokong rutin yang stabil. Okey, implikasi. Bila tidur kembali stabil, implikasinya sangat besar. Fokus meningkat, emosi lebih tenang dan hubungan sosial lebih baik. Dan yang paling penting, prestasi akademik cenderung pulih. Ini seiring dengan penerangan daripada CDC bahawa tidur yang tidak cukup berkait dengan masalah perhatian, tingkah laku dan juga kesihatan mental. Secara kesimpulannya, gangguan tidur bukan isu kecil, tetapi ia boleh menjadi titik permulaan kepada masalah fokus dan juga emosi dalam kalangan pelajar era tahun 2020 hingga ke tahun 2025 yang sangat dipengaruhi oleh rutin digital. Kalau nak saya ringkaskan video ini dalam satu ayat, jaga tidur barulah fokus dan emosi boleh dijaga. Mulakan malam ini, tutup skrin 30 minit lebih awal dan cuba reset dalam 7 hari. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.